Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam bulan Ramadan Nabi sembahyang sunat malam. Bila mai bulan Ramadan Nabi pergi sembahyang seorang-seorang sembahyang sunat Ramadan dalam bulan Ramadan. Anas kata aku tengok Nabi sembahyang, aku mai join. Anas bin Malik dia khadam Nabi, so dia all the time dia ada keliling kelalang Nabi. Bila tengok Nabi sembahyang, dia pun solat masuk, dia pun pergi join Nabi sembahyang. Aku pergi duduk belakang Nabi, aku takbir ikut Nabi, berimam dengan Nabi. Dia kata nampak satu orang mai tengok, ni Nabi sembahyang apa, ni Anas duk ikut ni sembahyang apa. Dia pun mai Allahu Akbar, seorang lagi join. Dia mai berdiri di sebelah Anas, tu mai seorang lagi, lepas tu mai seorang lagi, lepas tu mai seorang lagi. Tengok Nabi sembahyang, ada orang duk ikut, pakat nak ikut. Sehinggalah dia kata Anas, hatta kunna rahpan, sampai bilangan lebih kurang 10 orang dah duk ada. Nabi tengah sembahyang dia rasa macam belakang makin ramai. Nabi macam ada orang duk ikut belakang. Nabi speed sembahyang dia. Dia bagi cepat, tajawaza maksudnya ringkas. Nabi mempercepatkan sembahyang dia. Habis 2 rakaat Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, cepet Nabi balik rumah. Nabi SAW ni pasal apa tuan-tuan? Dia tak mau menyusahkan umat dia. Nabi itu nak buat ibadat, tapi Nabi tak mau dua sebab. Yang pertama, tak mau saat lagi bila orang pakai ikut, malam esok makin ramai, malam lusa makin ramai, Nabi takut kut pasal zaman tu syariat duk turun, Quran duk turun, takut kut turun perintah sembahyang tarawih itu fardu. Nabi takut benda tu difardukan dan menyusahkan umat dia. Nabi sembahyang seorang-seorang, dia tak ajak siapa pun, dia tak ajak Sayyidina Abu Bakar, dia tak ajak Sayyidina Umar, dia tak ajak siapa pun. Dia nak beribadat lebih. Pasal apa? Pasal Nabi mensunnahkan qiyam pada malam Ramadan. Tiba-tiba Anas ikut, tiba-tiba mai orang yang kedua ikut, tiba-tiba makin ramai duk ikut. Nabi bila sedang ramai orang ikut, Nabi bangkit berdiri, lompat masuk dalam rumah dia. Dia tak mau benda tu menjadi ikutan ramai, dan dia tak mau Allah memfardukan sembahyang yang sunat ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila dia masuk dalam, Anas kata dia masuk pergi, dia sembahyang di dalam rumah dia tak macam yang dia sembahyang tadi dengan kami. Nabi sembahyang tadi bila ramai orang ikut, Nabi bagi cepat. Bila Nabi masuk dalam rumah, dia sembahyang seorang, dia drag bagi panjang. Nampak? Itu Nabi. Kita terbalik. Kita bila sembahyang sendiri, Fatihah saja. Bila main masjid, satu macam yang tarik. Kita ni, pasal apa? Pasal kita hati tak cantik. Hati kita tak cantik, ada ingat lagu nak tunjuk kau. Yang ni dah buat rosak. Nabi ni dah. Nabi ni bila dengan orang, dia bagi ringan. Ringan sembahyang dia. Ibadat dia ringan. Bila dia sendiri, dia buat bagi berat ibadat dia. Kata Anas bin Malik, bila Nabi masuklah rumah, dia sembahyang tak macam dia sembahyang dengan kami tadi. Ringan sembahyang tadi, dalam rumah dia sembahyang cukup lambat. Pagi esok lepas sembahyang subuh, Anas kata dekat Nabi, ya Rasulullah, tuan tahukah semalam kami sembahyang di belakang tuan? Nabi kata na'am. Nabi kata ya, aku sedang hampa mai duk ikut di belakang. Pasal itulah dia kata yang aku lompat masuk dalam rumah. Aku tak mau hampa ikut aku ramai-ramai, takut saat lagi Allah fardukan sembahyang yang sunat ini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian Nabi SAW, ibadat dia hebat sekali, dan ingat nak menyusahkan sahabat tak ada sekali-kali.